adalah menjadi rutin Pak Long. Hari-hari mai kutip telur saja. Alhamdulillah kakaklah ni tidaklah mengecewakan. Kalau Lomen Brown tu memang setiap hari walaupun dia dah tua, makin tua telur makin besar dan dia bertelur pun tak putus. Ni kita nak kutip pula. Like sesek. Like sesek ada 3 ekor saja je. Jadi setiap hari Pak Long dapat sebiji je. Tu yang masalahnya tu. Ayam ada 2 ekor betina tapi sebiji saja. Pak Long tak tahu sebiji lagi tu pergi mana. Tapi memang hari-hari sebiji. Hak sekor tu tak bertelur ke? Dengar bunyi anak ayam. Dengar bunyi anak ayam sebelah. Ada anak ayam menetas ya. Tu dia telur. Ada. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua, cek-cek Pak Long. Apa khabar cek semua? Terima kasih banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Abah. Hari ini hari cuti. Walau bagaimanapun Pak Long tak main macam biasa. Biasanya pukul 7.30, pukul 8 Pak Long dah ada di kebun. Hari ini mai lewat sikit. Pukul 12 lebih dah baru mai. Bukan sebab apa, Pak Long nak settlekan dulu kerja-kerja hakiki Pak Long. Kerja sekolah Pak Long, nak masukkan markah dan banyak-banyak lagi. Ni mai juga petang nanti. Kalau Pak Long mai, takut-takut hujan lebat. Macam biasa minggu ni memang hujan lebat di sebelah petang, sebelah malam. So mai tadi tu masuk dalam lau lek seseng. Dengar ada anak Pak Long duk tengok-tengok. Ada semua cik. Mari kita tengok cik. Untuk nak buka lau tu, nak lebih selamat, Pak Long kena buat masuk dulu semua lek seseng. Takutnya nanti Pak Long buka nanti bapa ayam gajah yang ada dalam tu lagi dia keluar bergaduh dengan lek sesek Pak Long. Harus pula. Ataupun nanti bapa gajah tu panjat mak lek sesek, aduh jadi cross pula. Tak mau. Mas, balik dulu. Masuk cik, masuk. Masuk dalam. Masuk dalam. Bagi orang lain keluar pula. Okey, selesai cik. Mari kita buka lau ni pula. Jom kita pergi ikut belakang dulu Kita tengok dari luar dulu. Telur dulu. Allahu Akbar, telur banyak cik. Pasal apa? Sebab dia ada anak turun. Bila anak dah turun, mak dia tak mau lagi jaga. Allah. Anak warna hitam, mak warna brown. Pak Long tak tahulah anak Lin boleh selamat ke tak selamat duduk dalam ni dengan mak lain, dengan bapak. Pak Long rasa dia boleh selamat, kita boleh cuba. Pak Long pun tak maulah nak curi anak ni buat balik kan. Pak Long kena ambil action sesuatu lah. Kalau anak dia tinggal bawah, lepas tu mak tu naik atas pula. Mai keluar dulu nak tengok jadi lagu mana. Mesti mak dia garang kan. Dia mesti nak bawa anak dia keluar kan. Macam mana ni? Anak ada seekor. Adakah perlu Pak Long bawa anak yang ada di rumah Pak Long untuk join ibu ni? Kesian pula ke dia. Dia duk mengeram lama dah. Jadi seekor saja. Hak tu mungkin esok lusa sebab dia bertelur. Tak sama. Mai keluar. Bawa bapak keluar lah. Bapak pergi keluar. Pergi keluar dulu. Nak uruskan bini hang dulu. Allah, yang pasti mak angkat dia yang jaga warna hitam ni kita dah tahu dah.
Mesti daripada ibu hitam tu. Dan bapak dia memang bapak putih jadi hitam. Di rumah Pak Long pun ada sekok macam ni. Macam mana nak buat ni ya? Cik nak buat macam mana ni? Dia kenal Pak Long. Harap dia tak marah lah Pak Long. Tengok. Telur di atas dia nak jaga. Telur di bawah nak jaga. Pak Long rasa kita kena buat sesuatu lah. Pak Long ingat Pak Long nak ambil tu lah. Bekas dedak di sebelah tu. Kita buat turun telur dia di bawah ni. Biar dia duduk di sini dengan anak dia. No? Boleh kot no? Kalau duduk di atas ni. Dia duduk naik ram di atas. Anak dia tak dapat naik. Kesian ke dia pula. No? Mai. Pak Long nak tukar bekas tu. Bekas tu kita bawa dedak tu kat tempat lain. Kemudian kita bawa bekas tu kita tak bawah ni. Biar anak dengan mak duduk di sini. Pak Long tak ada tempat. Pak Long nak bawa ibu ayam tu. Jadi Pak Long terpaksa tak sekali lah dengan jantan dia tu. Tapi tak apa. Kita cuba tengok macam mana. Ni adalah kali pertama anak ayam menetas di kebun abah. Panjang keluar. Bodoh ni. Jangan keluar. Perlu ambil bekas ni. Kita tak pasiak dalam ni. Lepas tu kita tak anak ayam dengan telur-telur sekali dalam ni. Biar mak dia jaga ni. Kalau tak mau balik lah ni. Jom kita masuk. Nanti kita kena sediakan ayak juga di bawah. Tengok kesian anak dia duduk di bahagian bawah ni. Yang ibu dah kat atas. Di tang mana yang paling sesuai? Tang ni lah. Elok ni tang ni. Biar dia duduk tang ni. Biar duduk di sini. Anak palung bubur pasiak dalam tu. Nanti kita buat turun ibu dia. Sat. Jangan marah cik. Sabar sat. Pak Long pun taklah menjangka dia akan menetas. Okay. Takut terpijak. Kecil sangat. Halus sangat. Anak ayam kampung yang kahwin dengan bapak gajah. Okey. Kalau buat lagu ni. Oh, ni cantik ni. Jangan batuk kepala aku. Oh, cantik. Ambil ni, letak sini sikit. Sanggang sikit. Sat lah. Buat tunggu sat. Okey, cantik ni cik. Mai turun mai. Mai turun mai. Dia baik. Mai. Kita ambil telur tak bawah nah. Nah. Duduk dengan anak nah. Anak dah bawah. Banyak cik. Yo. Telur ni ada telur lama, telur baru Pak Long tak tahulah. Oh, ni ada yang nak menetas ni. Ni tak ni. Mai tak ni. Kita tak lah. Ni hal ni telur ni dah berselaput dengan tai dah tak tahulah. Insya-Allah elok kot. Sana. Bau yang pecah pun ada macam-macam. Jadi Pak Long letak di sini. Biar mak dia tetahkan sendiri. Selepas seminggu, mana-mana telur yang tak menetas, Pak Long akan buat balik ke rumah lah. Ni macam telur ni, telur baru ni. Telur baru ni Pak Long buat balik lah. Nampak gaya memang telur baru. 2 biji ni. Ni 2 biji ni Pak Long buat balik. Nah. Jadi dia tak perlu naik atas lagi. Dia hanya perlu menetas di sini. Mai cik, mai. Oi, dia marah bila ada mak dia. Anak dia. Ni. Tu anak. Duduk sini, duduk. Duduk. Alhamdulillah, terbaik dia nampak telur dia. Jadi Pak Long harap dia mengeram tang ni lah. Di Pak Long kena buat keluar juga letak juga ayak rendah, takut anak dia tak dapat minum. Ayak ni tinggi ni cik. Tinggi ni dia tak lepas naik. Kita letak satu lagi ya bekas bawah tu. Cik, Pak Long sebenarnya tidak menaruh harapan yang tinggi untuk anak ni terus membesar dan hidup bersama ibu dia. Tapi Pak Long kena jaga juga perasaan ibu dia. Bila ibu ni
dah meneteskan anak, kali pertama pula tu, Palung biar sajalah kita tengoklah macam mana kesudahannya nanti. Adakah anak ini boleh membesar ataupun tak boleh membesar. Kalau tak boleh membesar pun nak buat lagu mana kan. Tapi dah kali pertama, ibu ayam yang pertama meneteskan anak di kebun abah. Anak ayam yang pertama menetas di kebun abah. Kita letak sikit ayak di bahagian bawah. Palung tak kira pula telur dia ada banyak mana. Tapi yang Pak tengok tu, telur memang banyak lah. Dan dia teruskan pengeraman dia. Kalau dia mangkit terus daripada tempat ngeram dia ni, maknanya telur memang kena buat balik. Tapi tak apa, insyaAllah apa yang kita buat ni, insyaAllah kita tengoklah hasil dalam 2-3 hari nanti. Tapi ada telur-telur yang pecah juga ni. Sebab Palung bau telur pecah lah. Dia ni, ayam pun letak sini. InsyaAllah tu, anak dia. Allah, anak angkat je. Anak hang warna lain. Untuk tempat bertelur di bahagian atas ni, Palung bawa balik 2 biji telur ni. Dan yang ibu hitam tu sentiasa juga akan menetahkan ataupun bertelur. Cik, ada. Mati cik. Patut boleh macam tu. Mati kena pijak. Hak ni memang anak dia betul. Ya Allah, mati kena pijak. Hak ni memang anak dia. Allah, tak ada rezeki lah. Mungkin ada lagi apa yang akan menetes selepas ni. Busuk dah ni cik. Kena pijak. Ibu asal dia yang ni, hitam ni. Hak ni memang bertelur. Tak putus-putus. Di rumah Pak Long ada juga anak dia. Tapi anak tu memang Pak Long dah rancang untuk nak meneteskan dia. Yang ni Pak Long rasa kita makan sajalah. Tak perlulah kita neteskan. Kalau kita nak bagi ibu tu menetes pun lama sangat. Mungkin telur-telur yang ada tu dah mencapai 18, 19, 20 hari. Dan telur ni baru umur 2 hari, 3 hari. Jadi kesianlah kat ibu tu kalau dia terus mengeram kan. Okey cik. Hak ni tak mau mengeram. Dia kerja telurnya. Jom masuk. Ni, bapak ni ada anak baru. Anak daripada ibu hitam, keluar warna hitam. Anak daripada ibu brown, dia keluar warna brown. Dah. Masuk. Hang jangan duk kacau ibu dalam pantang. Jadi, Pak Long tak mereka di sini lah. Macam tu Cik, ada berita gembira hari ni. Hari ni adalah hari pertama ayam di kebun abah meneteskan secara alamiah tetasan daripada ibu. Pak Long pun tak menjangka ada anak ayam hari ni. Mai-mai tengok, duk bawah ibu-ibu duk bawa. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak kerana mai tengok di channel Kebun Abah. Sat lagi nak Zohor dah. Palung nak balik dulu. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.